Baik, zakir ini fi'il amar. Daripada zakkara yuzakkiru. Tazkirah. Apa tazkiron. Berilah peringatan oleh engkau. Ini fi'il apa? Fi'il amar. Kata kerja perintah. Fi'il amar kata kerja apa? Perintah. Cuba tasrifkan pelajar-pelajar. 1, 2, mula. Zakkara. Saja link. Sekali lagi. Zakkara yuzakkiru tazkiran. Muzakkirun muzakkarun. Lepas tu zakir tu fi'il. Okey, lepas tu fi'il nahi. La tuzakir. Isim alat, isim makan, isim zaman. Muzakkarun. Isim alat muzakkarun. Fi'il madi lil majhul. Zukira. Fi'il mudhari' lil majhul. Yuzakkaru. Jadi zakir ini sirah fi'il amar. Jadi terjemahan dia, berilah peringatan oleh engkau. Maka berilah peringatan oleh engkau. Innama, apa terjemahan innama? Sesungguhnya tidak lain. Jangan terjemah sesungguhnya sahaja, tetapi maksud innama ialah sesungguhnya tidak lain. Anta apa anta? Anta engkau. Muzakkir tadi yang semua pelajar i'rab tasrifkan tadi. Muzakkirun isim fa'il. Apa nak terjemah isim fa'il? Ambali. Terjemahan isim fa'il apa? Muzakkirun. Yang apa? Muzakkirun. Tadi zakir beri peringatan. Muzakkirun yang memberi peringatan. Engkau adalah yang memberi peringatan. Jadi sekali lagi ikut saya sama-sama. Maka berilah peringatan oleh engkau, sesungguhnya tidak lain engkau adalah seorang pemberi peringatan. Okey. Baik, ikut saya. Lasta, bukanlah engkau. Maksud lasta, bukanlah engkau. Dia daripada perkataan laisa. Daripada perkataan laisa. Tiadalah kan, laisa tiadalah, plus dengan anta untuk ta bari fathah sebelumnya sukun. Jadi lasta, ya tu digugurkan. Dia masuk lasta tadi, tidaklah engkau ataupun bukanlah engkau. Okey. Lasta bukanlah engkau atau tidaklah engkau. Alaihim, ala, ke atas, him, mereka. Baik, bi ni tak payah terjemah apa-apa. Bi ni kalau istilahnya huruf jar di sini disebut sebagai huruf jar zaidah, tambahan. Ini zaidah, tambahan saja untuk tujuan apa? Penegasan. Zaidah ni apa maksud zaidah? Jadi tak payah terjemah bi dengan. Tak payah terjemah tiadalah ataupun bukanlah ke atas, bukanlah engkau ke atas mereka dengan. Tak payah dengan. Macam mana nak tahu? Ambil perhatian ni pelajar-pelajar. Lasta betul jumpa bi. Bi ni mesti bi ni zaidah. Bi apa? Zaidah. Depan tu dia ada lasta ataupun laisa ke. Laisa apa tu? Ma ke ataupun kadang wakafa, perkataan kafa. Wakafa billah. Cukuplah dengan Allah, bukan cukuplah Allah terjemah dia. Bi jangan terjemah. Okey, itu namanya bi zaidah. Musaytirin. Musaytirin ni isim fa'il juga. Maksudnya apa? Yang memaksa. Musaytir maksud apa? Yang memaksa. Okay, sekali lagi ikut saya. Lasta, bukanlah engkau, alaihim, ke atas mereka,
bimusaitirin. Seorang pemaksa atau seorang yang memaksa. Memaksa, bukan mangsa, memaksa kan. Maksa, paksalah, paksa. Jadi beri je peringatan, bukan paksa-paksa. Bukan desak supaya mereka dapat. Hanya beri peringatan je tugas. Baik, seterusnya ikut saya. Illa, melainkan, man, orang yang, illa apa tadi? Melainkan man, orang yang tawalla. Kaedah 10 ni, wazan tafa'ala. Telah berpaling oleh ia. Tawalla ni wazan nombor, tafa'ala wazan nombor berapa? 5. 5 tafa'ala ya. Tawalla telah berpaling oleh ia. Baik, wa. Dan baik, kafara telah ingkar oleh ia. Ikut saya sama-sama. Melainkan orang yang telah berpaling oleh ia dan telah ingkar oleh ia. Kita terjemah dulu, nanti kita ulang lagi. InsyaAllah. Baik, ikut saya. Fa, maka. Jadi yu'adzibu ni, ada mungkin hari ni yang ikuti dari rumah adalah peserta bengkel ataupun program terjemah online baru-baru ini. Yu'adzibu merupakan kaedah 11. Yu'adzibu merupakan kaedah 11. Baik, terjemah sama. Ia mengazab. Hu ni atau ia menyiksa. Hu akannya, Allahu ni oleh Allah. Kenapa oleh? Fa'il. Al-azaba akan siksaan. Al-akbar yang amat besar. Baik, ikut saya sama-sama. Maka ia menyiksa akannya oleh Allah akan siksaan. Dengan pun boleh juga ataupun akan pun boleh. Al-akbar yang amat besar. Inna, sesungguhnya. Baik, ilaina ni ila kepada. Na kami. Na kami. Iyaba. Ikut saya, iyaba. Apa terima iyaba? Tempat kembali. Ataupun pengembalian. Hum, bagi mereka. Hum, bagi mereka. Baik, sekali lagi sama-sama. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali bagi mereka. Summa, kemudian. Inna, sesungguhnya. Alaina, ke atas kamilah. Hisab, perhitungan. Bagi mereka. Sekali lagi ikut saya. Kemudian, sesungguhnya ke atas kamilah perhitungan bagi mereka. Kita ulang terjemahan daripada awal. Baik, ikut saya sama-sama daripada Fazakir ya. Maka berilah peringatan oleh engkau. Sesungguhnya tidak lain engkau adalah seorang pemberi peringatan. Bukanlah engkau ke atas mereka seorang pemberi, seorang pemaksa. Melainkan orang yang telah berpaling oleh ia dan telah ingkar oleh ia. Maka ia menyiksa akannya
oleh Allah akan siksaan yang amat besar. Sesungguhnya kepada kamilah, terjemah, pengembalian bagi mereka. Kemudian sesungguhnya ke atas kamilah perhitungan bagi mereka. Dapat ke terjemahan dia? InsyaAllah. Kita terjemah ramai-ramai. Saya sebut kalimah, tuan-tuan perempuan, pelajar-pelajar semua terjemahkan. Fa. Apa sekali fa. Zakir. Berilah peringatan oleh engkau. Innama, sesungguhnya tidak lain, anta, engkau, muzakkirun, adalah seorang pemberi peringatan. Lasta, bukanlah engkau, alaihim, ke atas mereka, bimusaitirin, seorang yang memaksa. Illa man, orang yang tawalla, telah berpaling oleh ia, wa, dan kafara, telah ingkar oleh ia, fa yu'adzibu, sekali lagi, yu'adzibu, ia menyiksa, hu, akannya, Allahu, oleh Allah, al-azaba, al-akbara, yang amat besar. Inna, sesungguhnya, ilaina, sekali lagi, ilaina, kepada kamilah, dia tambah lah, iyaba, pengembalian, hum, bagi mereka. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, ke atas kamilah, hisaba, perhitungan, hum, bagi mereka. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengoklah terjemahan mafhum menerusi Al-Quran masing-masing.